Okey geng, hari ni kita cerita macam mana cara-cara ikat batu. Lepas tu, apa barang yang perlu disediakan. Okey? So, nombor 1, cara ikat batu yang betul. First, ini cakaplah kolom. Okey? Kolom, tiang kalau tak tahu. Okey? Cakaplah ini ground beam. Okay. So, benda pertama yang kita kena ada, nombor 1, estimate. Okay, nombor 1 estimate. Nombor 2, roofing flat. Okay. Nombor 3, starter bar R6. Okay. Nombor 4, brick oil. Okay. So, kat sini aku nak bagi tahu cara ikat batu. Ini, kalau jumpa ground beam, pertama-pertama kita kena taruh minyak hitam dulu. Minyak hitam. Lepas tu, roofing flat. Lepas roofing flat, barulah kau ikat batu. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ni potong separuh, 1, kasih selang-seli. Okay, lepas tu ikut lagi. Okay. Lepas tu, ada orang 300 kena ada starter bar. R6. Panjang ni biasa orang ambil 450. Setiap 3 biji batu. Okay. Setiap 3 biji batu layer, taruh R6. Ataupun 4 layer. Okay, taruh R6 ni, besi ni biasa dia cocok masa konkrit tiang lah. Setiap 300 ataupun 400. Sini nak kena taruh estimate. Estimate baru ikat batu lagi zap. Ada orang macam gini, ada orang 1 layer batu, baru minyak hitam, baru roofing flat. So, ini cara ikat batu yang betul. Okay. Every 3 meter jarak, setiap 3 meter nak kena ada 1 stiffener kecil. Okay, stiffener ni 125 kali 125. Okay, faham? So, apa yang nak dibagi tahu, apa yang dikatakan roofing flat. Okay. So, roofing flat ni contoh dia macam ni, geng. Okay. Susah lah kalau nak semua nak kena tunjuk macam ni. Okay. Apalah, kau google lah. Nombor 1 estimate, nombor 2 roofing flat, nombor 3 starter bar R6, nombor 4 brick oil. So, cari kat batu nak kena selang-seli. Brick oil dulu, lepas tu estimate, lepas tu baru batu. Batu 3 layer, taruh R6, taruh jaring estimate tu, lepas tu baru ikat batu lagi. So, sama ada 300 atau tu. Panjang starter bar R6 ni mesti 450 mm. Setiap 3 meter jarak mesti kena ada 1 stiffener yang jarak dia ni 125 kali 125, ataupun kalau batu tu double brick, kau kena buat 230 kali 230. Okay. So, kat sini kita nak bagi tahu cara ikat batu. So, kau boleh praktis dekat site. Kat tapak projek. So, tahulah apa benda yang diperlukan. Okay. Thank you.